Assalamualaikum. Hey guys, welcome back to my YouTube channel Lily Isabel. Risau tiba. Ku bertemu, ku telah jatuh hati. Okay guys, so setelah sekian lama Cik Lee share resepi kita dekat YouTube ni. So kali ni Cik Lee rasa saya nak share resepi lah. Nampak tak dah bercenai? Okay, saya nak masak lontong goreng. Ni bukan resepi daripada negeri mana, tapi dia resepi mereka-reka, tapi confirm sedap. Bahan-bahan senang je, yang penting nasi empit tu mesti ada lah. Buat lontong ni, saya belajar daripada cousin saya dan dia daripada Johor. Tapi nak kata 100% resepi dia, dok lah, resepi dia memang sedap lagi. Tapi Cik Lee otot-otot sikit. And then tak ada nak kata daripada negeri mana, bebas, okay? Kita bebas berkarya, okay? So kalau siapa nak try, korang boleh try resepi Cik Lee, okay? So tanpa membuang masa, guys, jom Cik Lee kenalkan korang bahan-bahan apa yang korang perlu ada. Let's go! Okay guys, so macam intro Cik Lily tadi, Cik Lily bagi tahu Cik Lily nak masak lontong goreng kampung ataupun lontong goreng lah. Biasa yang masakan lontong goreng ni kita boleh dapat dekat Johor. Tapi kita buat versi kita, tapi insyaAllah sedap. Yang penting korang kena try resipi lontong goreng ni. Sedadak orang kata, sedadak. Okay, so Cik Lily akan kenalkan setiap bahan yang saya pakai. Lama dah kan kita dah buat video untuk masak-masak ni, jadi hari ni kita berkesempatan untuk share lagi resepi supaya korang boleh try. Alright, so let's go guys. Bahan pertama yang kita perlu ada, of course lah, kita perlu ada nasi empit ataupun nasi kapit lah. Kalau orang Terengganu panggil nasi kapit. Hak ni kita dah rebus semua. Make sure jangan terlampau lembek. Dia kena just nice, okay? Nanti kita akan potong dia dadu. Jangan terlampau besar dan jangan terlampau kecil supaya dia tak hancur masa kita goreng nanti. Okay? So macam Cik Lily ada kangkung. Kita suka letak, sebab tu kita panggil lontong goreng kampung. Dia macam nasi goreng kampung tapi dia versi lontong. Semoga saya faham lah. Kangkung goreng dia kita akan letak banyak sikit sayur. Sebab saya suka sayur lebih. Alright. Okay, next ayam. Ayam ni ada certain orang dia letak, ada certain orang dia tak letak, tu memang paling simple lah. Tapi kalau Cik Lily, of course lah kita letak ayam kan. Dia kena ada protein sikit dekat situ. Alright. Dah ada karbo, kena ada protein. Jadi Cik akan masukkan ayam. Depend atas korang. Korang nak letak banyak mana. Macam Cik Lily, memang kita orang ni memang suka letak banyak lah ayam. So macam biasa kita ada sayur-sayur dia. Selain kangkung tadi, Cik Lily akan letak juga tomato. Hak penting kena ada daun kucai tu, okay? Untuk last-last nantilah kita tabur-tabur kat bahagian atas tu. Cube ayam tu satu. Lepas tu kita telur. Telur kata lagi banyak, lagi sedap. So Cik Lily akan guna 4 biji telur. Selain cube ayam tu, cube ikan bilis. Okay? Sebab nak buat lontong goreng ni sedap kalau ada ikan bilis punya rasa lah. Alright. So selain tu kita ada juga potato saimung. Ubi kentang. Ubi kentang ni Cik Lily ambil dalam 4 biji. Okay, kita potong dadu ubi kentang ni. Next. Yang ni main ingredient dia. Kita ada cili merah. Cili merah tu saya nak tambah lebih lagi tapi saya takut pedas. Jadi kita letak dalam berapa? Kat situ mungkin 9. Okay, cili hijau ni Cik Lily letak dalam 3. Kita ambil cili hijau tu sebab kita nak bagi blend dengan warna merah. So bila kita blend nanti dia akan ada variety of colour. Ada warna hijau, ada warna merah. Dia taklah macam pedah ngahar sangat orang kata. Kita combine dia. Lepas tu kita ada bawang besar selabu, bawang merah 5 labu, bawang putih dalam 4 ulas, and then kita ada dalam segenggam ikan bilis lah sekmung. Tak lupa yang kita perlu ni bawang goreng. Bawang goreng ni kita beli je sekmung. Ada orang rajin lah Cik Lily nak potong-potong bawang banyak-banyak lepas tu nak goreng. Jadi kita beli je. Jadi bawang goreng dengan daun kucai nanti tu kita akan tabur dekat bahagian atas tu. Okay. So tanpa melengahkan masa, ayuh kita mulakan step pertama. Alright, let's go. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu. Okay, Sekmu. So, step pertama yang Sekmu kena buat, Sekmu kena blend ke semua bahan-bahan ni. Okay, ada bawang besar, ada bawang merah, bawang putih, ikan bilis, cili besar dengan lada jagung lah. Okay, jadi Sekmu kena blend semua. Blend dia pakai chopper punya supaya kita nak ada texture dekat situ. Okay guys, so let's go. Okay guys, so untuk nak chop dia, Cik Lily akan alah dulu lah sebab kita takut bergerak kan. Dia ni licin. So kita masukkan bahan-bahan dia. Masukkan bawang. Kita masukkan cili semua. And the last one, ni, ikan bilis. Masukkan semua.
Okay, let's go. Alright. Okay, so kita dah dapat tekstur dia macam ni. Sekejap kita naikkan kamera. Okay, sekejap jom kita start menumis. Kita dah dapat tekstur dia yang cantik. Ada variety of colour. So, let's go. Okay guys, so step pertama kita hidupkan api macam biasalah. Kalau hidup api macam mana saya nak masuk kan? Jadi kita dah akan letak soundtrack or something lah. Kita nak bagi saya fokus. Okay, so macam biasa kita akan masukkan minyak. Sorry lah kalau dapur IOS ni dok estetik saya mu. Dapur kita ni boleh lah nak goreng-goreng rewang, nak goreng-goreng orang masuk ramai-ramai. Okay, doakan Cik Lily semoga one day Cik Lily boleh buat dapur yang estetik. Dan lawa lah. Jadi tapi korang kena support lah konten saya. Kalau awak dah support konten saya, macam mana Cik Lily nak buat dapur estetik tu? Betul tak? Betul dah Saikmu? Betul dah Saikmu? Okay. So, kita kena letak minyak. So, bahan nak kita chopper tadi tu, Saikmu masukkan semua dekat dalam tu. Kena tumis orang kata. Tapi, sebelum kita masukkan bahan kita blend tu, kena goreng telur dulu. Okay? So, let's go. Okay, Saikmu 4 biji telur tadi dipecahkan. Tapi telur ni, dia dah berpecah-pecah dah kat dalam tu. Sebab telur ni baru beli tapi mungkin dah lama kat kedai tu kot. So kita kena goreng telur ni dulu semua. Okay, kita nak tekstur dia hot hancur macam ni, okay? Okay, so kita kena angkat telur ni. Ada orang telur, dia akan masukkan lepas tumis. Tapi saya nak goreng telur tu dulu. Saya nak letak telur ni bila dah hujung nanti. Alright. So, kita onkan balik api. Tak apa, bekas kita goreng telur tadi tu, kita boleh terus proceed untuk tumis kita punya lontong goreng tu. Minyak kena tak banyak sikit lah sebab kita kena menumis kan. Bersesuaian lah dengan awak punya item yang awak nak masak tu. Okay, saya mau masukkan ni. Masukkan yang kita blend tadi ni. Api slow jangan api kuat sangat. Nanti takut dia nak masuk, dia hangus. Tak sedap lah kalau kita punya bahan tumisan kita hangus, sudah sedap. Okay. So, kita tumis dulu. Okay, baru kita kuatkan sikit api. Dan nampak api slow tu kita kuatkan sikit. Saya mau tumis dulu bagi dia betul-betul masuk. Lepas tu baru masukkan ayam. Alright. Okay, saya mau kalau minyak tu dah cukup, saya mau kena tambah lagi. Kita tumis-tumis bagi betul-betul pecah minyak. Barulah kita boleh letak item-item lain. Okay, tumisan kita dah pecah minyak dah. Okay. Kata dah pecah minyak dah. So, kita masukkan sikit ikan bilis punya stok. Tak mau letak pun tak apa, nak letak pun tak apa. Tapi kita letak je. Okay, kita letak sikit. Okay, masukkan ayam. Yes! So, kalau awak nak masak untuk raya ke, tetamu mari ke, awak boleh buat resepi ni. Alright. So, kita bagi ayam tu betul-betul masak dulu. Baru kita masukkan potato. Sebab potato kan dia salah satu karbo yang ambil masa juga nak masak kan. Okay, sementara tu Cik Lily akan masukkan kicap. Dia depend atas orang. Nak letak kicap pun boleh, tak mau pun tak apa. Ada orang letak sos tiram. Okay guys, so ayam kita dah almost nak masak. So kita masukkan potato guys. Gitu. So kalau orang macam tak suka nak makan nasi impit tu sangat, dia akan gantikan potato ni sebagai karbo dia lah. Alright. Jangan tanya ni resepi daripada negeri mana. Tak ada terletak negeri mana-mana. Ni ikut suka hati je. Tapi rasa dia insya-Allah Allah bagi sedap. Okay, lepas tu saya mau masukkan seasoning ni, cube pati ni. Biasa kalau dah masuk yang bilis tu, tapi saya masukkan juga yang ni. Kalau saya rasa saya akan tulis. Sebab tu saya Cik Lily bercakap. Kalau saya nak bercakap, saya akan tulis di caption. Bau dia. Saya mau memandangkan potato ni ambil masa sikit untuk masak. Jadi, korang kena sabar. Masukkan sikit cukup rasa. Agak-agak lah saya mau
Okay, garam jangan lupa ya. Sebelum kita letak nasi tu, nasi impit tu, kalau rasa masin sikit pun tak ada masalah. Sebab nanti kita nak masukkan sayur kangkung lagi, kita nak masukkan nasi impit tu lagi. Faham tak? So, dia kena ada rasa masin tu sikit. So, bila kita dah masukkan main ingredient dia, dia akan mix it well. Okay, friendly reminder, seasoning dia ada orang masa tumis cili semua tadi tu kita dah masukkan semua tau, macam cube dia, ikan bilis punya seasoning, garam, and then semua tu lah. Okay, kita tengah tunggu potato kita masak, baru kita boleh masukkan sayur. Okay guys, so potato dia dah almost masak. Kita masukkan batang kangkung tu. Kita kena masukkan batang dulu tau, jangan masukkan dia punya daun tu lagi sebab daun dia cepat layu. Jadi kita kena masuk batang tu dulu. Sayur cik memang suka banyak. Kita suka rata sayur. Okay, so tu kita dah nampak dah dia dah rata. Saya akan masukkan sayur yang daun tu pula. Okay. So ni sayur daun dia. Masukkan ya. Ada orang letak kacang panjang dengan carrot. Tapi nama pun lontong kampung. So dia macam nasi goreng kampung lah. Cuma cik tak letak sos tiram je. Kalau letak, mesti lagi sedap. Katang tangan saya mau berat. Oh, sebelum tu jangan lupa masukkan telur yang kita goreng tadi. Telur kenapa cik pilih goreng dulu? Sebab kita nak bagi rasa tau. Kita nak bagi rasa. Kalau tak dia macam hilang dalam lauk. So macam kita goreng dulu ni, nampak tak? Nampak kan tekstur telur tu. Yang ni kalau saya tak lontong pun, tapi kalau korang nak makan dengan nasi putih pun, on seteruk weh. On seteruk. Apa tak? Dalam kita buat resepi lain, kita boleh fikir lagi masakan lain. Ni macam sayur campur ni. Sayur campur ayam. Semua ada lauk dalam ni. Okay, so jadi kita masukkan nasi impit kita lah. Nasi kapik saya mau. Okay, kita dah potong dia 4. Okay, saya dah potong kecil sangat. Potong dia belah 4 je. Hak kecil tadi tu kita belah 4. And then kita just letak-letak. Masukkan dekat dalam ni. Okay, sekejap cik ni tak gaul dulu sikit. Lepas tu kita tambah. Almost there guys, almost there. So, kita habiskan. Katang tu, dia kena dua-dua belah ni. So kita gaul-gaulkan dia. Cik dah rasa tadi dah pedas pun. Tapi kalau pedas lagi sedap ni. Makin pedas, menyengat, 20 cili. Lagi padu, syahdu. Okay, so gaul dia bagi rata. Okay, so kita masukkan tomato. Tomato ni kita belah juga 2 supaya dia tak besar sangat. So kita letak hujung-hujung. So insyaAllah dia dah hancur lah. Alright. Alang-alang kita letak juga daun kucai. Masukkan dulu batang daun kucai tu sikit. Kita bagi naik bau. Kita belanja bau dulu. Sebab saya ni jenis masak, saya suka campur-campur tau saya ni. Okay, last but not least. Daun kucai. Tabur kat atas. Alright, kita nak bagi naik bau dia. Meriah lagi. Hijau. Siapa hot anti sayur, abang memang tak boleh follow lah resepi saya ni. Sebab resepi saya penuh dengan sayur. Sebab kangkung tu almost 2 ikat. Kau. Alright. Weh, sedap weh. Sedap. Okay guys, our lontong goreng kampung is done. So let's go. Cik Lily nak plating. Sedap sekmu. So let's go. Okay guys, so last step, jangan lupa letak bawang goreng. Okay, yang ni Cik Lily tabur sikit tadi cili. Lepas tu kita taburkan sikit bawang goreng guys. Okay, so kita punya lontong goreng kampung by Lily Isabel is done.
kan? Okay. So saya mau mana hok nak try resepi Cik Lily. Korang try, lepas tu jangan lupa tag Cik Lily dekat Instagram ke, dekat TikTok ke. Okay, nama saya tetap sama, Mrs. Lily Isabel. Ataupun tag saya dekat YouTube pun tak ada masalah. Story ke, whatever lah. Apa yang saya tunjuk tadi semua saya pakai. Okay. Lontong goreng Kampung Eastern. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati dah siap ke? Okay, so lontong goreng Cik Lily dah siap. Kita buat lontong goreng ni tak ada apa-apa sebenarnya pun. Tapi kebetulan birthday abang Cik Lily, jadi kita ada bagi juga kat dia. Dan dia pun kata sedap. Okay, so memang lagi dah kacau orang. Dah, kat sini. Dah pergi bawa tadi. So guys, korang yang mana nak try buat lontong goreng ni, korang kena try, okay? Korang kena try sebab bos orang kata, sedapnya, belajar kat mana? Sedapnya, buat macam mana belajar? Gitu. Agak bagus sendiri nampak, okay? So tu saja daripada Cik Lily. Ya Allah, nampak. Forgive my double chin. Tak boleh nak bendung dah, okay? So tu saja daripada Cik Lily. Jangan lupa like, share dan subscribe Lily Isabel channel. Follow rapat-rapat Cik Lily, okay? So guys, bye. Assalamualaikum. Love you guys. Kau penyeri